Di dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi dia buat tajuk 370 tajuk lebih. Kalau tak silap saya 373 tajuk. Satu tajuk satu akhlak, satu tajuk satu akhlak, satu tajuk satu akhlak. Yang memberi arti akhlak di dalam Islam tak kurang daripada 370 akhlak. Itu baru sempurna iman. Cuba bila ada pada kita berapa ratus? Atau nak tahu kita sempurna tak sempurna, ada berapa ratus pada kita? Buai 70 ambil 300. Tak ada. Potong lagi 100, tinggal 200. Tak ada juga. Potong lagi 100, tinggal 100. Tak ada juga. Potong lagi 50, tinggal 50. Tak ada juga. Diskaun lagi 40, tinggal 10. Tu pun susah juga. Itu makna nunjuk di atas kekurangan kita. Hak 300 kita milik tak sampai separuh. Bila tak sampai separuh, mana kalau periksa lepas ke tak lepas? Tak lepas. Itu mana iman kita tak lepas, Islam kita tak lepas. Itulah kata kekurangan Islam di masa belakang. Dia akan jadi gharib, dia akan jadi gharib, akan jadi orang daging. Jadi Islam ni jadi tak ada Islam pada orang. Sebab apa? Sebab rutuh akhlak tu. Habis lepas satu tak ada orang nak bawa 300 ni, tak ada orang nak bawa. Maka saya pilih dalam 300 tu, saya pilih 5. Ambil 5 saja dalam 300, pilih 5 sebagai jadi pokok. Hak lain tu mudah-mudahannya jadi buah dia, dan buah dengan sebab tanah pokok 5 ni, hak lain buah cukup ratus. Harap-harap masuk dalam 5 tu. Itulah saya kata kita usaha supaya membudayakan 5 akhlak ni. Jadi budaya kita. Jadi budaya orang Terengganu. Saya pergi di Pahang, suruh orang Pahang buat budaya orang Pahang. Saya pergi kepada Selangor, suruh orang Selangor buat jadi budaya. Saya show juga di depan Perdana Menteri, suruh buat sempak. Semua negara kita ni buat sempak orang Malaysia berbudaya dengan 5 akhlak. Saya suruh tulis. Boleh projek situ, buat projek sempak, boleh pitih juga orang. Buat sempak. Kita Terengganu, orang Terengganu dia berbudaya, dia berjati diri dengan 5 sifat. Ni cara buat perubahan diri. Dan saya ambil buat didik anak-anak di pelajar di bawah saya. 1, ikhlas. Yang luput pada kita ikhlas. Banyakkah kita buat amalan, buat ibadah tidak ikhlas, wal a'yadzu billah. Bila luput hal ni, habis hal lain tak ada, hancur dah. Itu masyarakat kita. Lebih lagi dunia TikTok, dunia Facebook, dunia online ni kok, Masya Allah, bagi pitih RM5 pun masuk le TikTok. Nak naik kereta pun TikTok, nak pakai serban pun TikTok, nak buat baju pun TikTok. TikTok ayat tu bet juga telah. Ayat ketak tu bet telah pakai juga boleh makan. Kita TikTok habis pahala. Tak tu bet telah, dak tu bet pahala hak kita. Pahala hak buat tadi habis licin. Menunjuk kata kita tidak ikhlas. Kalau TikTok hak tak ikhlas lah ada ayat tu. TikTok ikhlas tak ada masalah. Usahalah TikTok menjadi ikhlas. Nak buat lagu mana? Kena mengislamkan TikTok tu baru jadi ikhlas.
Kalau TikTok tetap jadi Islam, nak ikhlas tak boleh. Satu kena ikhlas. Apa ikhlas? Mudah je ikhlas. Kita buat ibadat nak hak Tuhan nak bagi, hak Allah nak bagi. Tak ada nak hak manusia bagi. Tak ada nak hak makhluk nak bagi. Cukup tu. Makhluk dia bagi apa? Makhluk dia bagi puji. Oh baik sungguh, oh mu orang baik. Tu nama makhluk bagi hak tu. Kita tak ada nak. Makhluk dia bagi paku, bagi bitai. Yang ambil bitai je pergi kat kedai Cina je buat bitai boleh sebutir mari bos tak bahu kita. Pandai buat penama bitai tu. Tu hak makhluk. Kalau hak Allah, bitai dia panggil darajah. Pengkat dia bagi tinggi. Tu bitai Allah, kita nak pada bitai Allah, itu ikhlas, tak ada masalah. Jangan nak hak bitai manusia, jangan nak hak pujian manusia, jangan nak pitih manusia. Tak ada hak manusia kita tak nak. Nak hak Allah, itu ikhlas. Nak syurga Allah ke, nak lari daripada neraka Allah ke, itu tak ada problem. Ikhlaslah kita je. Tu nombor satu akhlak. Orang dungu, orang yang ikhlas harap gitu. Bertukar dah. Hak mari hari ni, hak nama Fatimah balik sebentar lagi Fatimah lain dah. Hak nama Khadijah bukan Khadijah dah, Khalijah dah. Tukar nama Khadi jadi Khali dah, Khalijah. Khalijah lain dah. Tukar. Khalijah dulu Allah buat gapo-gapo nak tunjuk kepada orang. Sekarang Khalijah buat apa tak boleh tahu dah. Ikhlasnya. Khalijah lain dah, dia jadi orang lain nama dia. Yang kedua amanah. Apa amanah? Kepercayaan. Boleh percaya dengan perbuatan dia, perkataan dia, kita boleh percaya. Tak tipu, tak khianat. Saya buat contoh mudah saja. Kalau orang kerja hospital, dia tak ambil mask, tak ambil pinado hospital, buat klik ke rumah dia. Kalau kita kerja hospital, pejabat kesihatan catat di dalam surat ubat hak keluarnya 10 buku, bagi kepada si pesakit sekian-sekian. Hak sebenarnya terbit 5 saja, 5 dia bawa balik ke rumah dia. Itu tak ada amanah nama dia. Tak ada amanah. Sepatutnya kena guna RM5 tapi dia guna RM10. Buat catatan dalam surat RM10. Hak guna 5 lagi masuk poket dan umpamanya, itu tidak amanah. Pas utuh tak utuh kalau macam ni? Runtuh. Tu utuh. Sistem dunia sekarang begitulah. Dia panggil menipu di dalam sistem nama dia. Khianat di dalam sistem. Nak kata dia khianat tak boleh. Semua dokumen tu ada cukup belaka. Tak ada kurang 10 sen pun tak ada. Tapi hak jadi kerja sungguh berapa? Jadi kerja sungguh. Kalau di Thailand kau, Masya Allah. Kat sini Malaysia saya tak tahu. Buat tembok 1 kilometer, projek dia 20 juta. Saya kata kalau saya jadi orang buat tembok tu 1 kilometer, 5 juta pun cukup dah. Ni projek siapa 20 juta? Pergi ke mana lagi 15 juta? Itu tidak ada amanah nama dia. Saya kata, saya kalau jadi presiden Thailand, saya nak bagi kereta sebiji seorang kepada rakyat. Saya kata begitulah. Kaya pitih banyak, boleh nak bagi sebiji kereta seorang, sebuah rumah sebiji kereta boleh bagi. Kita potong projek hak 20 juta, buat 5 juta, 15 juta tu kalau beli kereta sebiji, 1 juta boleh 15 biji dah. Kalau kita ambil separuh boleh 30 biji. Oh banyak boleh.
itu amanah. Penjaga masjid sendiri pun hari ni tak ada amanah. Wal'iyadzabillah. Macam mana orang yang tak jaga masjid? Penjaga masjid ni orang beriman penuh dah, tapi ada lagi tak ada amanah. Saya kerja jadi AJK Majlis Agama Islam Wilayah Tani sana. Saya jadi AJK. Ramai orang pergi buat pengaduan, nak buat tok imam, nak buat tok khatib, nak buat tok bila, sebab duit masjid hilang. Tak ada amanah nama dia. Wal'iyadzabillah. Sebab tu saya pilih ambil suruh amanah. Saya suruh guru-guru saya suruh latih budak. Kata bagi beli coklat, beli gula, bagi kepada seorang pelajar, ambil 5 biji ni, pergi bagi kepada Ahmad sebiji, pergi bagi pada Aisyah sebiji, pergi bagi tengok. Nak tahu dia amanah tak amanah. Sudah tu suruh kecek, Aisyah dapat kedak, Ahmad dapat kedak. Kadang pelajar ni beri 5 biji, jadi beri ke Ahmad 4 biji, boleh pakai dia buat tak tahu gitu. Mana budak kita tak ada amanah. Kita kena panggil nasihat. Adik tak boleh buat macam ni. Macam ni tak betul, salah ni tak jangok. Kena amanah dah. Kalau suruh bagi. Latih dari budak-budak supaya dia beramanah. Anak kita pun begitu juga. Ajar anak kita. Bagi pitih pada dia RM10. Suruh pergi bagi ke abang dia ke, bagi kepada sepupu dia ke, nak tengok dia tu ada amanah ke tak ada amanah. Kena latih begitu. Yang ketiga, sidik, bersifat dengan benar di dalam cakap. Jangan dusta, jangan bohong. Sifat dusta, sifat bohong ni jadi adat istiadat kita dah. Paling kurangnya bini dengan tok laki dengan bini bohong sepanjang masa. Dengan anak sendiri pun bohong. Duk sebentar dak mat. Duk sebentar awal. Kalau betina orang dulu dia panggil dak mat. Kalau hak jantan, hak lelaki dia kata awal duk sebentar awal. Man nak masuk tandah. Royak ke awal, royak ke dak mat tu nak masuk tandah. Tu ambil mutu pasar perak. Takut anak nak teriak, bohong ke anak. Anak pun sakit hati bila besar ni gak bohong ke mak. Mama nak duit nak beli buku. Berapa? RM300. Ambil wagi tak ada beli buku. Kata mak, duit curi ke orang. Menyebalah dia pun tipu kita balik lah, ada dia besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika ada seorang ibu, dia nak ambil anak dia nak pergi mandi ke nak pergi anak dia tak boleh pergi, anak dia liar. Lari sana, lari sini, susah. Dia ambil buah tamar. Anak ni mari ambil buah tamar. Tujuan dia nak pergi anak tu lah, nak ambil anak. Rasulullah tanya, Rasulullah tengok keadaan. Rasulullah tanya, mu nak bagi sungguh ke kamu nak buat upai mengair, upai mancing je? Kalau mu nak buat upai mancing anakmu, dibilang kamu dusta. Tak boleh bohong dah. Dengan anak kecil tu tak boleh bohong. Tak boleh. Kita boleh kata dengan anak pakai bohong terus dah, sebab kita tahu anak kita tak lawan kita, tak tahu kata kita bohong, menipu terus, dusta bercakap. Dengan abang, dengan suami pun begitulah. Suami dengan isteri begitulah. Nak pergi mana abang? Nak pergi mah kawal sebentar. Hak sungguh pergi mah hak nombor 2. Bohong. Bohong hangi panggil. Begitulah, tak boleh. Kena royak hak sebenar. Nak cari orang cakap benar ni susah pada hari ni. Kita tengok di dalam tajuk ni, Imam Nawawi masuk hadis cara kebenaran. Di dalam Riyadhus Salihin 300 tadi ni, 5 saya pilih ni.
ikhlas, amanah, sidik. Yang keempat tawadhu', merendahkan diri. Jangan ego, jangan besar, jangan rasa lebih, jangan rasa tinggi daripada orang lain. Kita rasa hina terhadap orang lain, saudara kita. Kita rasa rendah saja. Tak ada kelebihan apa pun. Hakikat yang sebenar lagu itulah. Kita kena hidup cara simple, mudah-mudah saja. Kita ada kelebihan apa? Ada kelebihan apa ada pada kita? Tak ada. Kita semuanya sama saja. Kita saling mengkeramati. Faham? Kita kena beri saudara kita keramat, saudara kita beri kita keramat. Dengan mana kita menghormatilah. Saling hormat menghormati, jangan membesar diri. Rasulullah jadi pengulu kita di dalam bab tawadhu', bab merendahkan diri. Rasulullah dia berkawan, dia bergurau, dia bergaul dengan kanak-kanak, dia bergaul dengan orang sesak, orang fakir miskin. Itu tawadhu' Rasulullah. Dia pergi ke Madinah ketika hijrah, dia tak pilih rumah orang yang korporat, orang yang kaya, harta banyak. Dia serah kepada unta dia. Unta dia nak singgah kat mana, dia nak beradu singgah kat situlah. Unta dia pergi singgah rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang paling pakir di dalam Madinah. Tu tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mari ke Malaysia, kalau tak bagi hotel, tak bagi homestay hak baik-baik, saya tak mari dah saya. Sebab apa? Saya ada ego sikit. Tu nama dia takabur, nama dia. Hak sebenarnya tak ada payah. Beli kemah, letak tepi tembok, tidur kat situ tak apalah. Pagi-pagi bangun beli nasi kerabu, maka tak ada payah apa. Tanah paling luas. Dunia ni tanah kita semua dah lah. Bila tempat tak ada tanah, dunia ni tanah kita semua lah dah. Ingat kalau saudara kita Malaysia pergi ziarah pondok saya, saya bagi tahu gitulah. Pondok saya masa saya belajar dulu, pelajar lebih kurang 1000 orang. Masa mertua saya. Pelajar 1000 orang ni, tandah ada 3 tandah saja, 3 pintu tandah. 3 pintu tandah bukan untuk pelajar, untuk pembantu tuan guru, panggil sana kepala telaah, untuk tok-tok guru hak bantu dia. Kita pelajar tanah kat mana? Saya kata tanah kita ialah tanah yang paling luas. Dunia semua ni tanah untuk pelajar lah. Kat mana kosong, kat mana boleh melindungkan diri, kat situlah. Mana pokok besar, kat mana ada hutan sikit, kat situlah tandah kitanya. Kalau malam tubik tempat sawah padi. Sawah padi tak apa, kat situ luas. Boleh Gigi kat sini ada hak dia mau buat tandah orang dah. Kita kenyak kat tepi sikit. Begitulah tandah buat kaminya. Tak ada masalah. Saya kata juga air dalam kolah tempat buat ambil air semaya. Kalau nisbah dengan kesihatan, orang belajar kesihatan, dia buat natijah kata siapa guna air ni mati habis air kuning, ada kedodak, ada kumai, tak tahu berapa ribu kumai lah dalam tunya. Tapi tak ada seorang pun pelajar mati dengan sebab air itu. Saya fikir seolah buat kajian. Saya kata sebab apa boleh tak ada siapa sakit, tak ada siapa mati dengan air yang kotor ni. Sebab apa? Saya fikir
Allah campak le hati saya kata, oh betul, sebab tak ada sakit, tak ada mati pelajar dengan air ni. Sebab apa? Sebab kuman di dalam kolah air ni sudah masuk Islam ke semuanya. Sebab apa? Dia duduk dengar azan setiap hari, dia duduk dengar dengan nasihat tok guru kita setiap hari. Tak rak nak jahat juga dia pun masuk Islam. Bila masuk Islam tak ada dah lah nak jadi kuman jahat. Sebab tu selamat, pelajar semua selamat, tak mati dengan kuman tu. Alhamdulillah. Betul lah. Orang mari ambil buat air penawar, buat ubat pula air kolah tu pula. Sebab kuman dia jadi Islam, jadi wali dah kuman dia tu. Barangkalinya begitulah. Sebab kalau kaji dengan bab kesihatan memanglah kotornya sangat kotor. Itu mana tawaduk, kena merendah diri. Jangan menyusahkan. Jangan menyusah orang. Rasulullah bila dia pergi rumah saudara dia, Rasulullah nak minum apa? Rasulullah nak makan apa ni? Kalau tanya saya, tanya kita apa? Kena kopi. Jangan kopi biasa, kopi susu. Tengok kita. Air panas tak ada. Rebuh buat. Kita. Rasulullah bila diberi pilih dua perkara, dia pilih hak mudah. Ada apa? Ada hak masak, ambil air masak. Tak ada, tak payah. Senang cara Rasulullah. Nak makan apa? Makan hak ada. Hak mudah bagimu apa? Hak itulah. Tak ada odus su ika, su riabak. Orang malah carilah su riabak, su ika susah. Hak mana mudah? Itu tawaduk. Mudah-mudah ya. Cara hidup yang diajar oleh Rasulullah, hidup cara tawaduk, hidup mudah-mudah nama dia. Jangan menyusahkan orang. Yang kelima, sifat isar, mengutamakan saudara di atas diri kita. Kalau Allah puji di dalam Al-Quran, orang Madinah, Allah puji Madinah dengan kata wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang Madinah dia mengutamakan orang Mekah di atas diri dia, walau dia di dalam kesusahan pun. Dia melebihkan orang Mekah. Dia susah tapi biar orang Mekah senang. Siapa setengah nak tinggal isteri untuk orang Mekah, cerai isteri, suruh orang Mekah ambil isteri dia, buat isteri orang Mekah. Siapa begitu orang Madinah? Kita boleh tak ada isteri 2, 3 tinggal seorang bagi ke orang lain? Jangan kita nak buat begitu, nak tambah lagi ada. Kita kalau ada projek kerajaan bagi, kita berebut. Hak tak cukup kita berebut, kita nak kepada kita. Itu kita sifat nak mengutamakan diri sendiri. Kita kena utamakan orang lain, jangan utama diri kita. Itulah 5 sifat yang kita untuk buat perubahan untuk hari ini. Itulah nasihat saya untuk hari ini.